Taman Botani MRSM Betung dibina pada tahun 2020 hasil usaha gotong royong guru-guru Jabatan Sains dan Pembantu Makmal MRSM Betung. Taman ini direka dengan konsep unik berasaskan bentuk sel tumbuhan. Bulatan utama dengan meja semen-fero mewakili nukleus, kolam air berfungsi mewakili vakuol, manakala pokok-pokok menggambarkan kloroplas. Parit-parit sebagai dinding sel. Pembinaan taman ini bertujuan menyediakan rujukan pembelajaran sebenar khususnya untuk pelajar tingkatan 5 yang mempelajari fisiologi tumbuhan dalam subjek biologi. Melalui taman ini, pelajar dapat melihat, menyentuh dan memahami struktur serta fungsi tumbuhan secara lebih autentik. Beberapa meja semen-fero disediakan sebagai ruang perbincangan. Di sini, pelajar boleh berbincang, membuat refleksi dan menjalankan aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah. Taman Botani ini turut menempatkan pelbagai jenis tumbuhan herba yang dipilih sebagai bahan rujukan biologi, perubatan tradisional dan kajian sains. Setiap tumbuhan dilabelkan dengan nama saintifik serta dilengkapkan kod QR. Kemudahan ini memudahkan pelajar mengakses maklumat terperinci tentang setiap spesies yang ingin dikaji melalui peranti mereka. Semoga Taman Botani MRSM Betung menjadi ruang pembelajaran yang bermanfaat kepada guru dan pelajar. Dengan wujudnya taman ini, diharap proses pengajaran dan pembelajaran biologi dapat dijalankan dengan lebih efektif, menarik dan bermakna. Sekian sahaja daripada kami, Unit Biologi MRSM Betung.